Okey semua, kali ni kita akan buat party. Yar, aku suka party. Saya pun. Mana Cika? Cika, mana kau? Hey, Cika, kau kenapa ni? Kau sihat tak? saya okey saja ni. Saya tak apa lah. Hari ni kita ada party kan? Kau pasti kau nak buat kerja? Ya, aku boleh buat kerja. Kau tak cakap risau pasal aku. Aku... Oh, okeylah kalian tu. Tapi kau jangan sampai bagi kita orang semua terjangkit. Terima kasih, Faksi. Faksi? Oh, apalah aku ni, kan Freddy? Hei, mata tak nampak. Okey, jom kita pergi sana. Tak kenapa dia tu. Okey ke tak? Ya, akhirnya sudah siap kisah kegemaran aku untuk bagi semua orang makan. Tidak. Hai. Alamak, apalah aku ada. Aku nak biar baru aku ke mana. Aku cari. Yay, pizza! Benda lah aku buat ni kan. Lapar lah. Sedap. Okey, aku kena ambil tip nombor 2. Nombor 2. Mana ni? Entahlah, letak je lah. Bukan orang kisah pun. Ya, nama saya Freddy the Pirate. Kalian, alamak nama pula. Okey, kali ni saya akan ajak kamu cuba cara untuk menjaga seseorang gerak-gerak astaga. Apa kau buat ni, Cika? Yar, kau ada 40 tiket. Okey, kau nak pilih apa? Saya nak foto ni. Haha, aku tahu kau akan suka ni. Kejap. Nah, ambil ni. Saya ada suara kau. Wah, hebatnya. Cika? Aku busy lah dekat sini ni. Alamak! Apa dah jadi kat kau ni? Aku tu banyak makan apa benda pizza gum. Aku tak nak buat apa. Okey. Kau tunggu sini, tahu. Nanti aku datang balik. Tunggu. Hai burung. Hello. Pakcik, burung ni rosak ke pakcik? Nampaknya petung ni dah rosak teruk dah ni. Jadi tak ada cara lain. Jadi kita kena buang je lah. Akhirnya. Oh, Cika. Nampaknya aku tahu cara nak bagi kau selembut semula. Cika. Nampaknya aku tersendirian di dalam gua gelap ini. Aku akan duduk sini. Busuk je. Aku akan tinggal di selama-lamanya. Oh, Cika. Siapa yang buang kau dekat dalam tu sampah ni? Mesti nak ambil kau. Nasib baik kuracang Faksi. Kalau tidak, aku mati dalam tu. Cika, kau buat benda ni kenapa? Kau tahu kan kau tu demam. Kalau kau buat je juga, nanti kau sakit berjangkit-jangkit kan macam mana? Kau ingat tak bahaya? Aku macam ni sebab aku nak tolong korang. Aku nak korang senang. Kau tak payahlah tolong kita orang okey je. Kau dah rehat je tau. Okey, Faksi. Okey, kau bangun dan pergi rehat sekarang.
Sepender? Dan kami akan gembira gembira kami semua ikut kami semua-semuanya. Hahaha. Korang, cuba tak ke? Aku dah sihat. Weh, aku tak tabarlah. Aku boleh tolong makan semua benda aku boleh buat. Korang? Alamak, korang okey ke? Alamak, apa jadi? Bonnie bagi kita orang pizza tadi. Ada benda warna hijau-hijau tu. Dia kata tu perisa lemon. Itu pizza baru ke? Aku tak pernah dengar pun. Jika kau dah sihat kan, jadi kau boleh tak tolong kita orang. Aciu. Nampaknya aku demam lagi lah. Panasnya. Aku nak pergi tidur dulu dan buat rehat-rehat dahulu. Aku nak besok kena kerja. Bye. Nampaknya kita kena ambil cerita lah ni. Betul tak Freddy? Kejap. Hari ni hari Ahad lah. Korang lupa ke hari Ahad kita cuti? Nampaknya kita boleh Makan pizza! Apa ni? Pizza dah nak mula basi. Sakit kepala aku. Kenapalah setiap hari jadi. Hey, Bonnie. Ni bersihkan ni